Inilah seni bina yang sangat indah istana ini. Okey, sekarang saya hendak menuju ke Istana Kesultanan Melayu Melaka, dan di sebelah kiri saya ni Museum Rakyat. Sebelah kiri ni Museum Rakyat, dan anda yang berkunjung ke sini bolehlah lawati Museum Rakyat juga. Dan seterusnya saya sedang menuju ke Dewan Musa dan Istana Kesultanan Melayu Melaka. Saya sedang memasuki ke kawasan Istana Kesultanan Melayu Melaka. Sebelum tu saya bacakan sikit informasi tentang Istana Kesultanan Melayu Melaka ni. Okey, supaya anda sedikit sebanyak mengetahuilah sejarah dan informasi Istana Kesultanan Melayu Melaka. Okey, saya baca secara ringkas. Bangunan muzium ini merupakan replika istana semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah 1456 hingga 1477. Saya ke belakang sikit supaya pengunjung lain boleh juga membaca. Okey, tentang seni bina istana ini. Istana ini mempunyai bumbung bertingkat, dengan bumbung pertamanya adalah yang terpanjang, iaitu berukuran 246 kaki panjang dan 41 kaki lebar. Ia diperkuatkan dengan 4 batang tiang seri di samping lain-lain sokongan. Okey, pembinaannya terdiri daripada kayu kayu tempatan seperti resak, cengal dan nyatuh. Ini jenis-jenis kayu untuk pembinaan rumah-rumah tradisional lah. Memang kayu-kayu yang tahan lama dan kukuh, manakala atapnya pula diperbuat daripada kayu belian. Ini biasa, kayu belian yang dibawa dari Sarawak. Dinding istana ini dihiasi dengan ukiran-ukiran indah bermotifkan tumbuh-tumbuhan dan bunga-bungaan. Antaranya ialah ukiran Getamburi. Baik, antara pameran yang menarik di muzium ini ialah diorama, balerung seri, bilik beradu, pertarungan hang tuah dan hang jebat, dan bahan-bahan pameran lain seperti senjata, pakaian tradisional, seramik dan alat tembaga. Okey, yang saya nak tunjuk ke istana ni, ini ialah replika sahaja. Istana di zaman pemerintahan Sultan Mansur Shah. Dan ini adalah istananya. Mari saya bawa anda melihat istana yang indah ini. Okey, ini tentang taman larangan Istana Kesultanan Melayu Melaka. Okey, taman larangan Istana Kesultanan Melayu Melaka dibina berserta taman bunga yang digelar taman larangan. Oh,
Taman larangan mempunyai konsep yang sama dengan taman permainan puteri-puteri raja di zaman Kesultanan Melayu, Kesultanan Melaka. Walaupun tidak tercatat dengan jelas wujudnya taman di istana, tetapi melalui perbandingan dengan istana negeri-negeri lain di alam Melayu dapat menggambarkan bahawa negeri Melaka juga mempunyai taman. Okey, taman larangan Saya tunjukkan kepada anda. Inilah saya berada betul-betul di depan pintu masuk Istana Kesultanan Melayu Melaka. Jika anda nak melihat dengan lebih dekat, berkunjunglah ke Melaka dan datanglah ke sini. Supaya anda lebih teruja nak cepat-cepat datang ke negeri Melaka untuk melihatnya. Dah macam duta pelancongan dah aku ni. Tak boleh masuk lagi ni. Kalau boleh masuk, saya boleh naik atas. Okey. Boleh beli. Okey, kita tengok harga tiket. Harga tiket supaya mudah nanti bila-bila kalian datang ke sini dah tahu harga tiket. Di depan tu Dataran Pahlawan, Dataran Pahlawan Mega Mall. Di depan tu Eva Musa. Jom ikut saya. Saya bawa ke Formosa melihat dengan lebih dekat. Ni Formosa. Ni info dia ni. The only remaining part of the ancient fortress of Melaka built by Alfonso de Albuquerque and by him named. Dah tak nampak sangat dah. Formosa 1511 near the Strait of the Basin of Santiago. Okey, banyak version sejarah Formosa ni. Ada yang saya baca dia dibina daripada runtuhan masjid. So kalau kedatangan penjajah ni, dia runtuhkan masjid dan dia bina tugu dia sendiri ataupun ni lah, bangunan ni lah. So memang tak patut lah, dan pada saya tak perlulah diagungkan. Tapi untuk sekadar mengingati sejarah, saya tunjukkan kepada anda lah. Inilah Formosa yang berada di Melaka. Saya angkat sikit lah basikal. Okey. Angkat basikal. Alright. Ni bahagian dalam dia. Macam kubu lah. Macam kubu ke kubu. Ni pintu masuk dia. Kita tengok depan pula. Alright. Ni depan dia. Atas tu Bukit Melaka. Sampai nak panjat-panjat lah. Atas tu ada lagi bangunan atas tu. Saya tak mau naik lah, bawa basikal kan.
Tak lagi penat. Nak kena pikul basikal. Sebenarnya boleh naik lagi ke atas tu, Bukit Melaka, tapi tak larat lah saya nak naik dengan basikal lagi kan. Ni tangga dia. Depan ni tangga dia. Naik sampai atas tu. Apa naik lah. Cek tak larat. Tu dia. Duk angkut-angkut basikal. Angkat sana, angkat sini. Okey. Sandarkan basikal jap. Sandarkan basikal jap. Tersandarkan pada kenangan basikal ni. Kenangan manis kau dan aku takkan terluput. Duri ranjang